Remember, your health is your wealth. Dan gerakan badan adalah investment terbaik untuk diri sendiri. See you next time, and until then, stay active and keep smiling. Dalam keadaan dunia yang semakin mencabar, sukan menjadi ruang untuk kita melepaskan tekanan dan mendapatkan keseimbangan dalam hidup. Apabila tabiat sihat dibentuk dari awal, ia lebih mudah dikekalkan hingga dewasa. Di peringkat universiti dan kolej pula, kelab sukan dan aktiviti kokurikulum menjadi medan bagi belia membina keyakinan diri dan memperkukuh bakat mereka. Cakap pasal outdoor, tahu tak, spending time under the sun dengan fresh air boleh improve mood, kurangkan anxiety dan tingkatkan well-being. So, bila kita combine physical activity plus sunshine, memang win-win untuk body dan mind. Bukan setakat exercise, tapi hubungan pun makin kuat dan banyak memori happy tercipta. Best kan? Aktiviti macam ni juga buat kita ada support system yang positif. Bila ada orang sekeliling yang sama-sama support, lagi semangat kita nak kekal aktif.